Ini pasal buyer beri, dia cakap tak boleh gunanya, return. Buka lagi ya. Okay. Dalam, ialah ubat. Tetapi masalah ialah buyer ini beri remote control. Yang dia dapat pun ialah remote control. Sini boleh tunjuknya. Barang kita hantar ialah remote control seperti ni. Barang sama buyer dapatnya. Tetapi buyer ni tangan dia pulang saya apa? Ubat. Kedai saya jual aksesori elektronik, bukan jual ubat. Kalau tangan, sila pulang barang yang betul. Jangan pulang ubatnya. Okey, sekian. Terima kasihnya.